Ramai pesakit datang tanya saya, "Doktor, kenapa sakit lutut makin teruk waktu malam?" Sebenarnya itu common. Tak apa, biar saya explain kenapa. Bila malam, badan kita akan masuk mode rehat. Jantung pun perlahan, maksudnya darah kita bergerak lebih slow. Dan bila aliran darah tak kuat, sendi tak cukup oksigen dan nutrien. Kalau lutut tu memang dah ada keradangan, sakit tu akan naik sebab radang tu makin aktif. Lagi satu, waktu tidur ni badan kan banyak tak bergerak. Sebab tu sendi jadi lebih tegang. Sebab cecair pelindung pun kurang bergerak. Kebanyakan orang ambil ubat tahan sakit, tapi tu sekadar menghilangkan rasa sakit sementara je. Sebaiknya rawat secara dalaman dahulu. Sebab tu saya lebih syorkan pesakit ikhtiar dari dalaman dan akar. Contohnya boleh guna fleksi saraf ni, gabungan herba yang ada kajian dan disahkan oleh pakar. Bahan-bahannya adalah halia, bantu lancarkan aliran darah; kunyit, bantu kawal keradangan secara semula jadi; ginseng, bantu kuatkan daya tahan badan; madu, tongkat ali dan bunga lawang pula bantu pulihkan tenaga dan sokong kesihatan sendi secara menyeluruh. Saya dah pernah rawat pesakit yang dah lama sakit. Lepas 3-5 hari amalkan fleksi saraf ni, terus boleh bangun sendiri waktu subuh. Kalau anda selalu sakit sendi waktu malam, itu tanda awal. Rawat sebelum parah dengan fleksi saraf.